Pernah tak kita ni terfikir, kenapalah kita wujud kat dunia yang luas ni? Adakah hidup kita ni cuma kebetulan semata-mata? Ke sebenarnya ada tangan yang lebih besar, satu kuasa ilahi yang dah atur semuanya untuk kita? Mungkin kita rasa biasa-biasa je, tapi cuba bayangkan, mungkin ada rahsia tersembunyi di sebalik kewujudan kita yang sangat istimewa ni. Sebenarnya, jauh sebelum kita lahir dan sebelum kita kenal dunia ni pun, Tuhan dah ada rancangan yang cukup hebat dan spesifik untuk setiap seorang dari kita. Macam kisah yang tertulis dalam kitab Hakim-Hakim 13:5 ni, ada cakap, anak itu akan menjadi seorang nazir Tuhan dan dia akan mula menyelamatkan Israel daripada tangan orang Filistin. Dah ditetapkan takdir seawal dalam kandungan lagi. Jadi, mesej ni bukan hanya untuk orang-orang pilihan yang hebat je tau, tapi ia untuk kita semua, setiap insan yang bernafas di muka bumi ni. Setiap seorang dari kita ni sangat unik dan ada peranan serta misi sendiri yang Tuhan dah amanahkan. Hidup kita ni penuh makna yang mendalam, penuh dengan kasih sayangnya, dan sudah pasti ada tujuan yang maha penting. Janganlah kita ragu-ragu, sebab dia sentiasa ada untuk membimbing kita.